to my channel, Mimi-san. Okay, today kita akan main game Pizza Shop Simulator. Aku akan buka kedai pizza disebabkan aku suka pizza. So kita akan buka kedai pizza. Mari kita tengok berjaya tak aku membesarkan kedai pizza ini. Aku pastikan aku berjaya. Kita ambil bahasa Indonesia lah. Sebenarnya sikit. Ikuti tujuan untuk mendapatkan bonus XP dan lain level lebih cepat. Tujuan. Alalah. Lihat sekitar. Gunakan jempol kanan untuk melihat sekitar. Lihatlah sekitar, nampak je. Gunakan jempol kiri untuk bergerak. Bergerak. Tak bergerak. Gunakan kotak untuk otak. Oven mengambil kotak. Oven. Mana oven? Ni. Oven. Oh, oven. Pindah ke lokasi tertentu. Dalam ni ke? Di mana? Di mana dia sayang adikku tadi? Buka kotak. Letak di sana. Kita cari tempat. Pizza. Kita dah dapat cheese. Kita ambil cheese lagi. 2 cheese. Sekarang simpan ni pizza cheese. Kita dah bikin pizza cheese. Hot and tasty. Okay, letak dekat ni. FC. Harga RM4. 46 dolar ni guys. Mahal ni. Betul dah lah harga RM5. Harga dia RM5. Apa ni? Tak payah. RM7. RM7. Mahal. Okay, so kita close. Kita open the kedai. Mari kita tengok. Kena jadi cashier. Mari beli pizza. Ada sedap ni pizza Mimi-san. Abang makan terus meninggal. Terus sihat selalu. Ya, 89. Banyak dah ni. Titik 89. Okey. Jom Save. Mari lagi. Kak guna kak. Tujuh ya lah. Plus 9 juga. Payahmu sana. Okey. Akak macam ni kena makan pizza semua dah. Okey, meninggalkan. So kita boleh membeli belah di sini. Nak upgrade kita punya kedai. Beli fries. If the world pilih paket kentang goreng. Jom. Okay, bukan paket kentang goreng. Okay, let's go. Mana sini? Kena simpan di sini guys. Kita letak. Okay, harga kita kena. Sabar kak, orang tak harga lagi beli dah. Apa kotaknya kosong. Tahulah kotak kosong tak payah. Okey, buang kotak kosong ke tempat sampah. Ya, tahu dah lah, tak payah dah ajar lah ni. Tingkatkan oven untuk memenangkan pizza. Ni. 50. Kotak. Sabarlah. Mau nak beli. Letak. Sabarlah. Bukan geng tu. Okay. Mahal fresh kahwin ni buat apa sial lebih ni? Baki lapaya 20 nesing ya. Nah kak, jemput datang lagi, beli banyak lagi dah. Habis pun fresh so baik nak beli. Lapar belaya juga. Okey, lapar belaya 20 nesing. Balik. Cik gemuk-gemuk makan ni soy ya. Diet ke? Aku nyuci tulun.
Ya, teruskan bermain kak. Sekali jangan pakai baju kak. Sini. Sebab nampak pusat. Kak pakai baju terus lah. Bila aku nak pergi bubuh, aku nak pergi tukar harga ni. Kak ni bagus sebab beli pizza. Baki 2 ya, 11 sen je dah. Okey, kak boleh balik. Okey, 7 ya 89. Okey. Sabarlah, sabar. Bose aku. Apa pula ni? Bose. Naja. Kita ambil. Kita meningkatkan. Tak ada duit. Tak ada duit. 7 flight. Okey, kita beli ni. Kita ambil ni sipir dulu. Sejuk nanti. Sipir dari peti. Tak boleh tukar ke harga fries? Tak silap murah sangat. Ni. Kita tukarlah. 3 ya baru betul fries. Fries aku beli kedai mahal sepotong tu. 10 ya sepotong. So fries ni fries di kedai Sing Song sangat mahal. Jadi RM12 10 sen. Chicken kang. Kak nak fries juga. Mari makan fries kedai aku. Okey, baki ni belah hias 92 sen. La. Okey, kena pergi. Kak pun main fries juga. Kak ni boleh aku. Baju macam gitu. Aku kak nak kerja kau. Okey, malam-malam. Neyas 92 sen. Baki agak. Pakcik, kalau nak pergi ke cucu, belilah. Bos lah ngeping. Burger simulator. Nanti kita main game ni. Wow, nice. Bos Okay, sorry guys. Pakcik, kalau nak beli fries pun, belilah banyak sikit kan. Nak pakcik tu. Tak cukup tu. Beli 10. Saya tahu anak pakcik ada 10. Pakcik, bukan makcik. Habis botak makan fries 2. Tengok habis botak ni beli kan dia 2. Cukup lah sorry. Okey. Jumlah salah. Oh lah, salah ke? Bayar je lah. Saya tekan tu benda yang betul lah. Bila saya nak upgrade kedai ni? Alah, malah dah aku jadi guys. Okey, ni bagi pakcik 92 ni pakcik dia. Nanti mari beli pula bawa kak deh sini sikit. Nak jual. Kak apa kak? Ada duit lah. Dua tak ingat. 10 ya 9 7 sen baki. Pergi balik. Dah lah, beratur lah dulu. Aku ada kerja ni. Habis dah pizza tu. Tak cukup lagi. Patut duit aku selama ni beli pizza. Pergi beli pula kerja pizza. Habis dah peti ni. Habis dah. Nak beli ke apa pula ni? Kena tepah gas ni pula dah. Air mineral kena tepah juga. Air kok kena tepah. Air ni kena tepah. Membeli. Dengan Neya dah. Tak apalah, janji kita ada menu yang banyak dan sedap lah. Menu terbaru. Air mineral. Pizza shop. 7 ya 89 sen lah bayar habis. Duduk serap lah. Sabar kak, sabar. Saya stres sikit ni baru buat kedai. Baki. Pergi balik. Pakcik fries dan pizza. Saya ada tak cukup. Tak pasal-pasal kena main mula. Ya dah, apa ni tak cukup gitu. Boleh banyak sikit. 7 ya 89 sen. Pergi balik. Pakcik ni main pula. Sedap tu pizza kedai saya tu. 3.67 ya. Okey, habis dah kedai. Aku tutup data tak boleh pula. Aku hack je. Okey, kita kena susul pizza ni.
Rasa kena upgrade lah pizza ni. Oh, aku awal tumpah pula dah pizza. Tak apa, tak ada kenapa. Jangan tiru aksi ini di kedai anda. Okay. Aku rasa aku nak ni. Tak boleh lagi kau. Mempercepat ke. Boleh mempercepat ke. Cepat-cepat sikit. Cepatlah sikit. Mananya. Kita kena tak banyak dari ni. Supaya orang mudahlah beli. Kak sabar kak. Oh lah, orang baru susun mari aku tak dah beli. Saya sorry je kat kerja ni. Masalah lah ni. Jadi tak boleh nak buat belakang lah. Tepi kat sini. Oh dah. Tepi. Pakai beratur belakang dah. Beratur lah dulu. Aku nak kerja in. Aku nak ambil ni. Okay, nak kerja. Okay. Sabar dia adik kakak habis semua tu. Tahulah nak jadi nak cashier gitu. Amen. Allah, lorak kau belakang. Allah, balik rumah juganya. Setuju ya, 89 kak boleh balik dah. Geng ni. Dah lah. Ada kali guna kad kat dia. Senang sikit. Jangan melan guna kad dah. Tengok payah saya ni. Tengok salah wheel dah. Tengok tak pasal-pasal saya pergi. Aduh lah. Ni saya lekat lah ni. Habis yang beli pula pizza. Tak cukup lah. Tak cukup lagi. Saya dah beli semua. Wah, banyak baki kat. Baki ya. Masih ya. Boleh lagi tu. Habis watak yang beli guna kad. Ini bagus lah ni. Baki 12 ya. Hei abang jago. Erat. Mana air mineral aku tak sapa-sapa ni. Ada mineral. Ni mineral. Mapuh lah mungkin panggil aku mineral tak ada. Tak boleh simpan sini kau. Abang berat. Aku ni cinta Rasa-rasanya untuk situ lagi. Lepas ketok. Amat pula dah pelanggan. Bos saya aku pelanggan ni. Tak ada saya tak boleh payah. Tak ada duit pula. 15 ya 78 sen. Barang baru guys. 15 ya 78 sen. Tak ini cugi je lah. Tak apa. Sengaja ya kau nak menyusahkan orang. Okay, so kita akan upgrade. Kita akan tikak-tikak tak ada jual ke tikak-tikak? Tak beli tikak. Aku dah beli ke apa sana? Aku nak beli tikak-tikak tapi nak tak tikak air mineral tu tak boleh nak tak mana. Okey, sekarang korang tengoklah kedai aku zero. Dari sudut luar ni sangat zero. Kita akan adakan drive-thru apa semua ni. Ni kedai aku. Siapa-siapa nak datang pada kedai Mama John Pizza boleh datang kat sini. Lepas ni aku akan upgrade satu-satu. Cantikkan sini. Aku akan tampal benda macam ni ataupun apalah. Aku akan cantikkan kedai aku ni. So siapa-siapa yang nak tengok aku kedai aku yang di upgrade yang sebelum ni macam ni. Kosong macam ni. Bertukar kepada penuh. InsyaAllah nanti aku akan bagi. Jangan lupa tap screen, subscribe and like, comment guys. Komen aku nak bagi apa lagi. Nanti kedai pizza ni akan jadi kedai pizza yang percaya. Look at that one day.
Okay, bye bye.